Okay geng, hari ni aku nak share satu teknik untuk mengesan sama ada madu ni ori ataupun tidak lah. Mungkin ini sebagai langkah awal lah. Yang ajar ni, teknik ni adalah kawan aku sendiri, seorang hafiz Quran. Dah lama dia ajar, aku baru tu ingat nak share dengan korang lah. Moga bermanfaat insyaAllah. Okey, letak dalam bekas putih macam ni, letak air sikit dan madu, tuang madu. Okey, so kita godek macam ni, pelan-pelan. Kau nampak tak? Dia membentuk hexagon. Tu, nampak tak? Nampak? Hexagon, sarang lebah. Secara logiknya, macam mana dia buat jadi macam ni tanda-tanda madu tu ori lah insyaAllah. Itu yang member aku yang ajar ni. Aku kagum kat mula-mula. Nampak tak? Tu, dia membentuk bentuk sarang lebah, hexagon. Okey, itulah. Kalau nak tahu ori tak ori betul-betul sebenarnya, insyaAllah boleh hantar lab test lah. Lab test, itu yang terbaik lah. Ini mungkin petua ni salah satu petua lah. Banyak petua sebenarnya, tapi ini salah satu yang menarik untuk dilihat. Okey, semoga bermanfaat insyaAllah.